Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ni kita nak try jalan baru yang dibuka daripada Cyberjaya ke Gamuda Cove. Gamuda Cove. Jalan ni dia baru buka, tak pasti lebih kurang mungkin hari ni ataupun semalam dia baru buka. So kita nak try tengok adakah jalan dia okey ataupun tidak. Sekarang ni kita berada daripada Putrajaya menuju kepada Plaza Tol Putrajaya, menuju ke Ilik. Jadi kalau kita terus, kita akan pergi ke Ilik lah. Tapi saya akan ambil exit ke kiri ni sebab kita nak exit Cyberjaya. Kalau anda datang daripada highway Ilik, keluar exit Tol Putrajaya, anda berada di hadapan sana ya. So keluar exit yang sama di sini. Okey, tadi kita dah keluar daripada highway tu. Kita akan straight aja jalan ni. Jumpa traffic light dulu. Depan sana kita akan jumpa bulatan pula. Okey, sekarang kita akan jumpa bulatan yang pertama. Dan bulatan ni kita akan ambil pukul 12. Kita akan terus saja. Signboard pun belum pasang lagi ya, jalan ni. Dan kita akan terus lagi jalan ni. Jadi kita akan jumpa satu lagi bulatan. Dan bulatan ni kita akan jalan straight ataupun pukul 12. Macam tak buka lagi je. Buka dah. Tengok tu dia tulis akses tanpa tol ke Gamuda Cove. Jalan macam tak berapa siap lagi sebenarnya. Jalan ni dia jadikan dua hala. Padahal jalan ni sepatutnya satu hala je. Dia siap separuh jalan lah baru. Belum siap keseluruhan. Tengok ada lampu jalan. Tapi malam tak tahulah buka tak buka, macam solar. Jalan, saya ke jalan dah siap. Cantik, jalan yang masih dalam proses nak siap lah. Kena hati-hati lah bawa jalan ni. Dan dia buka ni hanya untuk kenderaan ringan saja, 2.1 meter tinggi. Jalan tidak siap sepenuhnya lagi. Hanya satu lane sahaja dibuka. Satu lane sebelah kiri, satu lane sebelah kanan. Kalau tengok tu jambatan tu buka sebelah saja. Buka je lah. Dah sampai dah pun Gamuda Cove. Sempat ni je lah. Tapi ada apa dekat sini? Gamuda Cove belah mana? Okey. Okey, kita dah sampai rupanya Gamuda Cove. Saya tak perasan ada taman tema sebelah kanan kita ni. Besar. Besar kan. So dia punya perjalanan tu sebenarnya lebih kurang 1 kilometer saja.
1 kilometer dah sampai dah. Memang dekat betul lah. You ada tambah besar. Saya pun baru first time sampai dekat Gamuda Cove ni. Tak tahulah apa yang ada dekat sini. Sebelah kiri ni macam ada kedai Muar Station. Macam ayam gepuk pun ada atas tu. Oh, tempat dia macam ni. Tapi hari ni tak ada lah kita nak mandi Taman Timur. Sekadar nak tengok lah. Oh, ni Splash Mania ada. Oh, yang naik tram tu kat sini lah apa? Tram apa? Naik apa? Tram. Tram apa pula? Tram kat Gamuda Cove. Okay, off lah dulu. Okey lah, itu sajalah. Kita pusing macam tu saja. Sebab tempat ni pun nampak macam masih membangun lagi. Tak nampak apa-apa yang menarik sangat pun lagi. Okey, bye.